Kak, aku nak ngomong kak. Ngapa tak kita itu kawin baik? Kawin, iya. Oh iya. Enggak duit. Apa kak baca? Aku mengenai rumah ku iko. Enggak. Apa man bang sana organ nak pesta siang malam. Tak kedua kan? Iya, ayo baca kita omongan ngaji di rumah. Kalau kakak kecil-kecil nama ya? Bahasanya kita malam. Tak ada ya, ada. Kadang ngajak orang mayang deh kak. Itu baik itu main juga. Itu main bawa tangan mah. Iya kak, ayo galak lah. Nah, masih udah lagi pacak kita atur kapan kan? Ini gitu kemana tuh? Mau kapan nak balik dulu kak? Mbak kakak balik dulu. Balik dulu. Nah, iya. Iya. Kamu kan dari rumah mau? Ini kaki. Kamu kan di rumah. Balik dulu ya. Enggak. Aduh, oh. Mbak siapa? Betino tadi. Saya tak tahu gini, noy. Sekecil lagi. Masuk situ, masuk lah. Teman. Buatkan teh omongan rumah oh. Bawa tak dulu. Kak, oi, dari mana kakak semalam tak balik? Ada tahu gini, noy. Oi kak, aku di bini kamu, kak aku wajib tahu kamu di kemana kak? Saya tahu gini, Pak mandi apa jering? Oi kak. Oh, mama no, dia kerasi salah, dia lembuti juga salah. Kak, Apa? dari mana kak kamu malam-malam minta balik kak? Oh, tak tahu gini deh, ay. Ngapa kak aku di bini kamu kak? Ngapa jadi? Ya aku tuh harus tahu kak kamu tuh malam-malam balik ke mana? Duduk di mana? Nangis ya, nangis. Iya kak. Kakak tuh tak tahu persadaran dia tuh cak mana. Latu wow, kau tuh tak laki. Iya, tua-tua main oleh kakak juga tuanya. Dah, tak saya muda. Aku ni kak, bini kamu aku ni wajib tak tahu. Anak kita ni lah dua kak lah besar galau. Top lah kak, gawe nak ngeruan. Dah kan lu mer ni kau enggak ada semua je lah. Nak di mana kau lagi? Rumah tangga kami ni. Aku tak tahu lagi mak mana keselnya no hidup aku ni. Laki masih gawe nak ngeruan. Anak lah dua lah besar galau. Oh, Juleha, kau enggak lah mana ini? Kau enggak lah? Enggak lah. Ayo lanjut. Jangan lama gini. Romi, anakku perempuan bernama Juleha binti Abdullah, kunikahkan dengan mas kawin sepasang sendal jepit dibayar tunai. Saya terima nikahnya Juleha binti Abdullah dengan mas kawin sepasang sendal jepit dibayar tunai. Kau mana kalau? Alhamdulillah. Baik berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Itu salim dulu, salim. Ya Allah, Foto itu pelaminan. Foto. Tapi oi. Oh, orang nunggu udah diajak. Aku udah diajak ya rumahnya. Ya benar tadi, manggil itu. Grogi. Kau berantai naruh be. Lagi ada snack lagi. Oi, betul mah. Cium dah, cium dah. Dapat
itu. Pasti kalau tahu ya Allah Kakak berapa malam ini lah tak balik. Dan sifat kakak berubah. Kakak ke mana? Berubah mah jika tu. Tak tahu kak, pokoknya sifat kakak tu dah berubah nian. Tak balik berapa hari ni, tak balik kak. Kakak ni, kita ni lah besar kak. Anak kita ni lah besar. Jadinya malu kak nak bala-bala anak ini. Kakak tu ke mana? Kakak tu ada bercordek. Kakak ke sini. Adik Pak Bisto maklumi. Ini katanya kakak ni katanya kabar. Aku cakap mana nak berubah. Kalau apa baik berubah tanggapan kamu lawan mati. Mana nak melawan kak? Kamu tak nak tidur baik kak. Megawida. Lama-lama ini kau tu. Bukan baru-baru ini kau lah. Kau jangan apa tu? Iya, kenapa aku cakap betul? Kakak tu berubah. Sifat kakak dah. Boy mah. Aku nak jujur kat dengan kamu. Aku kak tak dinjok duit seminggu. Aku diem kak, aku masih tahan. Dia mah puak rocos dengan tetangga. Aku masih diem, masih sabar kak. Dan kamu tunjuk duit per minggu, aku sabar. Anak kita ni lah besar kak. Kenapa bala-bala tu tak lemak jenguk tetangga kak. Anak kita lah besar, bujang gadis galau kak. Jadinya kakak tu berinjok. Aku tak tahu lagi kak, aku demak mana lagi kak. Aku lah kesel kak. Tak usah ngeder-ngeder itu. Lemak dengar orang kiri kanan. Aku ni kesel kak. Mana nak dapat dengar orang. Ini dari kakak ni kan. Perilaku kakak ni memang macam itu. Kau nak tahu ni apa? Ya? Hei, Apa kak? Nak tahu apa? aku sebenarnya nak kahwin dengan betina lain. Dia gagak, dia muda dari kau. Kau ngapu lah tua, keriput. Apa lagi kak kurang aku? Ya kurang kau, kurang Kakak gagak. tega ni ninggalkan adik. Anak kita dah dua kak, besar-besar galau. Kakak masih nak bayar dengan betina lain. Ya aku kan butuh kesenangan juga. Aku malu kak tengok uang. Ya, aku tak perlu peduli kau nak malu ngapu. Anak kita ni dua ikut lah besar-besar galau. Dengan lagu lain kakak cak ini. Kalau dia tahu mak mana kak. Tak peduli aku. Aku masih tahan kak sifat kakak cak ini. Tapi teganian kakak tinggalkan kami. Kakak tinggalkan kami. Anak kakak tu besar-besar. Dah, penting lah dengan cucu. Kakak tega ni tinggalkan kami. Kau mulai sedikit ni kau aku talak. Aku pening dengan kau. Kak, anak kita lah besar kalau kak. Mama, no aku ngomong kena anak aku dua ikut itu. Lembaknya main. Ayam dulu. Udah. Jemput dah di rumah. Iya. Nah. Oke, tinggal. Ini jadi begitu. Aku
lari dari rumah ini. Berangkat.